kasih Mina temankan Mila. Sama-sama. Mina nak temankan Mila macam Saidina Abu Bakar yang selalu menemani dan bersama-sama Nabi SAW. Dah tahu? Jom jadi kawan yang setia. Real Class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam episod lepas, kita dah dengar kisah perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita mulia bernama Khadijah radhiyallahu anha. Episod kali ini akan menceritakan kisah Nabi Muhammad yang menjadi orang kepercayaan kepada pembesar Arab Quraisy. Kaabah menyimpan pelbagai kisah dan sejarah. Jom dengar episod 8, Kisah Kaabah. Kaabah merupakan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Kaabah menjadi simbolik dan rumah ibadat bagi seluruh umat Islam. Kaabah juga ialah sebuah binaan yang usang dan sangat lama. Kaabah ini terdedah kepada risiko keruntuhan. Pada suatu zaman yang dinamakan zaman Jurhum, Kaabah ini sebenarnya pernah terkesan dengan banjir besar yang berlaku di sekitar kota Mekah. Bani Jurhum pada ketika itu telah membina semula Kaabah dengan menambah ketinggian bangunan tersebut. Beberapa zaman selepas itu, tibalah zaman Qusay bin Kilab, iaitu moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusay telah menambah baik dan membaiki kerosakan Kaabah. Kisah ini memberitahu kita bahawa sejak dahulu lagi, moyang baginda telah pun mempunyai pengaruh dan kuasa pengurusan Kaabah. Dan kita kembali semula ke zaman Quraisy. Pada tahun 591 Masihi, terdapat seorang wanita yang ingin mewangikan Kaabah. Namun, telah berlaku kecuaian dan mengakibatkan Kaabah mengalami kebakaran. Api, api, api! Tidak lama selepas itu, Kaabah juga mengalami banjir yang luar biasa sehingga menyebabkan sebahagian besar daripada Kaabah ini diambang keruntuhan. Para pembesar Mekah ketika itu mula bersepakat untuk menjalankan kerja pembinaan semula Kaabah. Semua masih ingat dengan kisah Abraha yang nak serang Kaabah? Penduduk kota Mekah rasa takut dan gerun untuk meruntuhkan Kaabah bagi memulakan pembinaan semula. Seorang lelaki bernama Al-Walid memberanikan diri dan memulakan usaha pertama. Beliau berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau menakutkan kami. Sesungguhnya kami hanya mahu membaiki kerosakan Kaabah." Kalau semua nak tahu, kabilah Quraisy juga saling bekerjasama mengumpul wang sesama mereka untuk dana pembinaan semula Kaabah. Para pembesar telah bersepakat bahawa wang yang digunakan hanyalah dari sumber yang halal. Maka terjadilah dua binaan yang berasingan, Kaabah
dan Hijr Ismail. Pintu Kaabah juga ditinggikan daripada binaan asal untuk mengelakkan Kaabah daripada dimasuki air ketika banjir dan juga bagi mengawal manusia yang keluar masuk ke dalam Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyertai dalam kerja pembinaan semula Kaabah. Ketika itu, baginda berusia 35 tahun. Kalau semua nak tahu, sebelum pembinaan semula Kaabah berlaku, kabilah Quraisy telah memutuskan hanya orang yang baik dan terpuji akhlaknya sahaja yang boleh menyertai dalam pembinaan semula Kaabah. Alhamdulillah, kerja pembinaan semula Kaabah hampir selesai. Para pembesar dan pembantu mereka berjaya menyiapkan bahagian kerja masing-masing. Inilah hasil pembinaan dan pembaharuan di zaman Quraisy. Kaabah, Hijr Ismail, pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Kalau semua nak tahu, Hajarul Aswad ialah sebuah batu hitam yang berada di penjuru Kaabah. Semasa proses pembinaan semula, Hajarul Aswad ini telah diturunkan. Dan sekarang tercetus pergelutan di antara kabilah Quraisy. Siapakah yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad semula? Kamilah yang berhak. Bukan kamu, tapi kami yang lebih berhak. Bukan kamu semua. Sepatutnya kami yang akan letak Hajarul Aswad di tempatnya. Salah seorang daripada mereka yang paling tua memberi cadangan. Orang yang akan menghakimi perkara ini ialah dia yang pertama masuk daripada gerbang Bani Syaibah. Inilah Al-Amin. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dengan situasi yang berlaku, baginda pun meminta sehelai kain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membentangkan kain tersebut dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Kemudian, baginda mengarahkan setiap kabilah menghantar seorang wakil untuk mengangkat Hajarul Aswad bersama baginda. Terakhir, Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajarul Aswad semula di tempatnya. Dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, perebutan meletakkan Hajarul Aswad itu berjaya diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Terbuktilah kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam kalangan kaum Quraisy. Baginda ialah Al-Amin, manusia yang dipercayai oleh kaumnya. Alhamdulillah, kita sudah belajar serba sedikit mengenai sejarah Kaabah. Jom semua kita saling mendoakan agar kita juga diberikan rezeki dan kemampuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah menerima sesuatu yang luar biasa. Semua nak tahu apa yang berlaku? Kita nantikan di episod akan datang.